Apakah simpanan yang tuan-puan perlu ada bila sudah capai umur 50 tahun? Jumlah simpanan sebenarnya adalah bergantung kepada banyak faktor seperti gaya hidup, tujuan kewangan dan kadar pengeluaran yang dijangka masa tuan-puan bersara nanti. Antara kaedah pengiraan yang tuan-puan boleh gunakan adalah 35 kali perbelanjaan tahunan. Sebagai contoh, kalau perbelanjaan tahunan tuan-puan RM30,000, tuan-puan seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya RM1 juta pada umur 50 tahun untuk pastikan persaraan yang selesa. Kalau matlamat tuan-puan untuk kekalkan gaya hidup yang sama, masa tuan-puan pencen nanti, anggaran simpanan perlu lebih tinggi. Sebaliknya, kalau matlamat tuan-puan sederhana dan tuan-puan bercadang untuk mengurangkan perbelanjaan masa pencen, jumlah simpanan yang diperlukan mungkin lebih rendah. Kadar inflasi juga perlu diambil kira untuk pastikan simpanan tuan-puan tidak jatuh nilai sepanjang tempoh tuan-puan bersara. Dan emas adalah simpanan yang terbukti kalis inflasi. Sangat-sangat sesuai terutamanya kepada pesara yang nak kekalkan simpanan daripada jatuh akibat inflasi dan juga kejatuhan nilai mata wang. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.